Sanyang watu sembah roh kang kesumpen ing peteng langgeng ingsun upuk asmanira saka sekalor cakak cakak roh jangan sing jomong aku kete lupa kula. Kali ini horror ini ialah tak pernah I buat seperti horror ini, iaitu rancang 18 P18 dan sangat gore. Orang kata gore, P. Andre kata gore, I pun tak faham. Oh, dia kata sangat thriller dan seperti Hollywood standard, dia kata. Itu yang pengarah present dengan konsep ini. I kata tak apa, buat satu lain dari lain. Walaupun P. Andre lah, orang kata dia horror pengarah King kan, tetapi ini dia tak pernah hasil di mana-mana dia mengarah konsep sebegini. So bukan semata-mata horror saja, tetapi dia punya itu gore, trailer dia 18 lain. Jom, Dekat rumah siapa ni? ni rumah member I. Diorang buat pipi malam ni. Untuk menjayakan satu cerita yang macam ni, banyak trauma yang saya kena lalui. Bukan saja saya, tapi pelakon-pelakon lain juga. Macam kita tengok macam ni Trisha. Saya percaya Trisha pun mengalami trauma untuk menjayakan watak dia bawa. Pasal watak dia sangat berat. Dan saya cakap dengan dia, Trisha, you have to. Dan ada satu scene di mana bila kalau you perasan Nasata datang dekat dalam rumah tu dan dia sujud dan dia buat macam tu, saya cakap dengan Trisha, apa pun dalam hati you, istighfar banyak-banyak. Pasal ini berkenaan dengan akidah. Kalau you tak, you akan hanyut. Walaupun ini sebagai satu lakonan, you kena sedar kita ada pencipta. Ini makhluk ni hanya mainan aja. So I believe dia buat benda tu sebab memang scene yang dia sujud dengan benda salah satu itu, kalau you tak strong, kalau you mengiyakan benda tu, you dah sesat. So itu banyaklah trauma-trauma yang kita lalui dan kita perlu matangkan diri sendiri, dan saya harus matangkan diri saya untuk menjayakan filem ni lah. Pasal yalah, inilah tempat saya cari rezeki kan. I have to be strong. Sekali dengan dia kan, mana dia? Takkan nak tahu mana lebih. Saya benci mereka semua. First Tisha dapat skrip dan kita olah dan kita buka dan kita baca bersama-sama dengan Abang Pierre. Abang Pierre sangat-sangat banyak membantu dan Tisha rasa chemistry di antara Trisha dan juga para pelakon yang lain macam The Boys, yang Tisha akan panggil The Boys, so sangat-sangat membantu. Sebenarnya diorang yang banyak memberi Trisha rasa untuk Tisha seimbangkan kenaifan Balkis dan juga amarah dia bila dia bertukar daripada Balkis, kemudian bila dia nak membalas dendam. So I think bukan Trisha sahaja, bukan soal bagaimana Trisha melakukan semua tu, tapi soal macam mana orang-orang di sekeliling Trisha membantu Trisha. Firstly, saya nak berterima kasih dekat Abang Pierre sebab percayakan saya memegang watak band. Untuk watak band ni, dia melakonkan banyak benda-benda yang tak sihat, which is benda-benda yang saya tak pernah nak buat. So saya perlu buat research yang sangat mendalam. So saya cuba untuk tiru gaya-gaya tak sihat ni. So alhamdulillah, saya harap benda tu jadi. Ya, itulah cabaran yang paling susah. And cabaran lagi satu yang paling susah, which is saya kena buat stunt saya sendiri. Bila saya tergantung yang saya kena tarik, itu saya kena buat sendiri, which is dekat set saya kena, sepatutnya saya training, saya kena tarik tu ada support. So bila dekat set sendiri saya kena tukar play tu sebab ada masalah teknikal, which is saya kena lompat sini ke belakang. And benda tu saya sangat-sangat takut, saya sangat-sangat tak yakin nak buat. Tapi alhamdulillah stunt team dah tolong saya. Bila saya jatuh banyak kali, hanya Tuhan je tahu macam mana sakitnya tu.
Tapi alhamdulillah stunt team ada tolong saya banyak, tegur saya macam mana nak jatuh dengan baik. So itulah cabaran-cabaran yang saya rasa susah dekat dalam cerita Masyarakat.